Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya memancing lagi di kawasan Lumut, Pulau Talang. Ini saya baru nak keluar. Yalah, ini ada hasil ke tak? Baru sampai ke Memerang tu. Memerang cari makan. Oh, alright. Kita pergi sana. Yalah. Alhamdulillah cuaca tenang. Kita Memerang mencari makan. Disambut oleh Memerang, tak tahulah. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bersama dengan Jojo, macam biasalah. Badi baru. Badi lama dah tak boleh mancing dah. Alright, apa-apa nanti update balik lah. Kita ada rezeki trip ni mungkin 3 hari 2 malam. Kita tengok keadaan. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, tak apa, saya nak tunjuk pulau dulu. Nelayan sambung. Oh, penat ni. 2 kali patah balik. Barang banyak macam nak pergi seminggu. Macam nak pergi seminggu barang. Ayah. Kita akan ke pulau sana. Pulau Talang jauh ke tengah. Tapak Sui. Kita akan ke sana lah. Pulau sana. Okey, nanti kalau ada memancing saya akan update balik. Thank you. Ini saya rakam menggunakan telefon. Saya tak bawa. Kamera ada. Tak apa apa-apa cakap. Thank you. Bye. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Baru lancar. Saya dah set kemah tadi. Nantilah saya tunjuk kemah kita macam mana. Cantik tak cantik. Bungkus 100 ekor. Boleh lah. Kita tak ada. Dah cari lagi. Di mana dia tu? Okay, apa-apa nanti saya update balik ya. Ini kelam kabut sikit ya. Lama tak mancing. Pasal kelam kabut sikit ni. Alright, thank you. Mantu. Tadi dah boleh sekor. Kita cari lagi. Tak tahu hasil. Tadi 2 kali mula tadi masa turun dia tu ambil tu. Saya tadi. Itulah jangan lama-lama karang bawah ni. Sotong. Sotong. Nak. Ya dulu. Ketuk-ketuk lah. Malam ni nak. Bulan lagi. Umpan. Disambut saya punya pula. Aduh. Jadi berat Lipat-lipat tak rasa. Sangkut mata kaya tu. Masalah mendatang ni dia boleh merayap. Bukan sauh tu. Bukan sauh. Bukan sauh. Keluar. Kita kelumpang lah. Betul dah betul kok.
Dah lepas. Tunggu. Sampai dah. Tuh, geng dia. Tunggu, cepat. Cepat. Aku dah kacau tu. Ada tu Mana ekor? Dalam 5 meter. Sontak makan tadi kan? Tak tenteram langsung jiwa kalau dah ada apa tu. Member agak dia tak kacau bang. Okey, ada ni. Ada ikan. Agak dia ambil dalam 6 meter. Sambut lagi. Tak kena. Lain. Aduh. Lain. Kena hak. Ya. Aduh. Macam kita bisik ni saya dia dengar. Kena hak tu. Aduh. Apa saya tak balas terus tadi Dah balas tu. Itulah. Tadi dia dah ambil dah. Baru strike juga. Ya. Dua dah ada tu. Tadi tak ada pun. Dah potong. Beko. Kata cari lauk lah untuk malam. Nah. Kedua belah kita naik. Udah. Ha? Satu naik. Lihat. Tang pula. 30. 30 derajat Celsius. Semualah. Dah lah time kita rakam, dia tak nak makan. Kita rakam tadi, dia tak nak pula. Biasalah, ikan ni malu sikit tu. Apa saya rakam sekejap sebab trip ni 2 hari, 3 hari 2 malam ni. Trip kita orang ni. Tapi dah hari ni dah lewat sampai banyak tengok urusan tadi. Lepas tu penat. Barang pula banyak. Macam nak pergi 3 hari. Yalah, apa nanti saya update. Thank you. Jadi yo, barang banyak buat ni. So jangan tak apa, terendam lama sangat. Tu naik boleh. Balik. Dia dalam apa? Dalam dia bukit-bukit. Ketuk 2-3 kali lubang tak ada. Kalau lepas ke bukit tu dulu. Dia naik masuk bukit balik. Jauh sampai.
mati ke kan. Ini lauk mana ni? Sah dari ikan. Kalau 2 ekor ni satu saiz sikit. Satu besar. Okey, kita lagi. Okey, kita balik rehat dulu. Penat lah. Larat lah. Kita balik rehat dulu. Kemah kita ada boleh berapa ekor je. Okey lah, daripada tak ada. Hasil tadi sekejap tadi mancing, tak sampai berapa minit. Dia lah besar juga lah sekor ni. Kita dah lauk mana ni. Kalau mana lepas tak lain. Okey. Okey, habis satu. Mati kita ikan tu tak kot. Sana campsite. Depan kemah. 2 kemah ini. Oh, seksi. Tadi ada monyet sekor lah Pulau Talang. Selama ni tak ada monyet. Tiba-tiba ada monyet sekor ini. Semua barang kena letak lagi kemah. Letak habis. Okey lah, kita nak rehat dulu. Apa-apa nanti balik. Thank you. Berehat. Tengah hari ni berehat. Tidur. Lagi emok. Buat pun dah rehat dulu. Sekejap lagi kita try memancing pula. Aduh, umpan banyak mati lah. Aduh, gini. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita mancing lagi, sesi petang. Lewat turun. Semua tertidur. Sampai petang baru nak mancing. So, letih. Sebab tadi gerak pukul 2 daripada rumah. Masih penat. Ni kita test lagi. Ni ada alun sikit. Banyak ni ikan sini. Kalau betul polo tu. Tahu lah tu. Okay lah, nanti apa saya update. Ada pelancong daripada sini. Kapal layar. Ada 2 kapal layar putih. Kita tidur sini juga malam ni. Masa ni belum ada strike lagi pagi ni. Petang ni. Hanya gentuan-gentuan ikan mangga kaki. Dia putih ni dah tua dia melancong kan. Belum ada strike yang sedap lagi. Hari beralun sikit. Masih menunggu. Banyak dah pergi. Tadi pagi tadi mancing kejap sangat dah.
mesti sikit je lah. Payah. Masuk lah kot. Letak je lah kau. Thank you. Jom kalau dia nak beli ikan kita jom. Update terkini untuk petang ni alun ada. Lepas tu arus mati lah petang ni. Lepas tu tengok member sebelah tu pun sama kat tak strike. Yalah main ikan polot. Sekarang ni kita di pulau pun ikan kurang aktif. Macam tadi nak duduk sana tu ada kapal layar, ada butir pula. Tengah berehat daripada alun. Tak apalah, kita try menunggu di sini. Kuat ada yang sudi mengambil umpan udang hidup. Okey. Hari ni ada saya strike 2 ekor jenak, jojo kerapu 2 ekor. Bolehlah buat lauk ni. Okey. Apa-apa saya update. Esok baru hari memancing sebenar. Ini dah sampai lewat tadi. Lepas tu kita packing barang pula banyak. Sebab tengah hari baru tidur pukul 4 petang memancing. Okay lah. Alright. Thank you. Kita lalu di tepi kapal layar. Dah? Tengok kapal layar. Berjuta kapal layar ni tu. Berjuta lah. Ni dia pakai gel elektrik. Kita tengok kapal layar dekat. Pakai dekat dia ni. Cuba dapat tengok. Oh, sea life. Dah? Oh, tengok kucing. Kucing tu tak mabuk laut pula. Alright, kita nak go tengok kapal layar. Jom kita cari spot lain lah. Tu dia moyak ni. Oh, kita mandi sekejap. Lewat dah baru mandi. Aduh. Alright. Okey, bye. Inilah yang pancutnya. Okey. Kita stop memancing ni. Ni kita nak masak nasi. Masak nasi, nantilah kita masak lauk apa. Terus ada malam di campsite. Kita malam ni try nak masak ikan jenahak yang kita dapat tadi untuk lauk malam ni. Baru stop mancing. Tadi mandi dekat air terjun tu. Panas boh. Alright, apa-apa ada saya update balik. Hari ni saya update video je lah untuk kenangan dekat Pulau Talang ni. Strike hari ni memang teruk. Hari ni dapat 3 ekor jenahak. Sampai tak tapak tangan. Satu saya 1,5 kilo. Yang lain aduh. Okey lah, esok ada rezeki lagi. Udang pula banyak mati. Gas habis. Yang betul lah. Alright, kita masak nasi. Thank you. Okey, hari ni kita masak kari. Super simple saja. Buat dari mana pak? Kita goreng rempah dulu. Kalau lupa pula nak goreng rempah satu lagi. Daun. Bagi kuning sikit. Kita masuk dia punya apa ni? 400. Okey, yang banyak-banyak nanti pahit. Kacau. Ada kuning sikit. Ini kita try masak ikan kari ikan jenahak fresh. Kita bagi sikit, kuning-kuning sikit.
Bagi dia kuning sikit. Lepas tu baru kita tuah sabut kari. Ini style kampung. Bawang ni potong besar-besar lah. Lepas tu potong halus lagi. Malah ni pasal ojo lah. Tu baru kari. Bagi dia mendidih. Jom, tambah air sebotol tu. Ambil lah tu. Dia tak buka pun. Bagi dia mendidih sekejap. Bagi dia mendidih, kuat sikit lampu. Kena masak ketumis ni kari ni betul-betul tu. Kalau nak masak kari. Lagi dia tak mendidih, lagi ambil air lagi. Belajar masak kari. Dia dah mendidih. Saya ingat cik ke masak. Selalu dia buat benda ni. Tahun sekali. Mari sini pun setahun sekali. Tak tahu bila. Mari tahun depan pula. Okey. Okey, kita bagi mendidih dulu. Okey tu. Tahu malah ni semangat gedak nak mancing. Bagi dia mendidih dulu. Duduk pula atas santai juga. Dia berasa sakit urat lagi tu. Okey, dia dah mendidih. Baru kita kacaukan lagi. Bagi dia betul-betul masak. Betul-betul kari tu betul-betul masak. Okey, ngam. Baru kita bubuh air sikit. Okey. Sekali lagi. Alright. Lepas tu kita akan masukkan kari. Kari apa nama ni? Santan. Santan. Oi. Ini. Lampau dia. Okey, kita tuang. Okey. Jimat santan ni koyak lagi. Air dah lagi. Kita nak bagi dia sedap kari ni, kita kena tuang ikut ni. Apa tu? Ikut ni. Buang 2 kawan. Okay, cukup kuah. Cukup kan? Mana lagi kuah? Tambah. Okay. Oh, mantap. Lepas tu baru kita masukkan ikan. Mantap. Ikan segar. Tengok dah nak for. Agak esok dah tambah hasil lagi lah. Kita goreng. Okey, kita tunggu dia mendidih.
kita tambahkan serbuk perasa secukup rasa. Kucak. Oh, padu ni. Kari Allen Spow ni. Jadi kita masukkan asam keping lah sikit. Nak bagi dia sebenarnya. Masukkan asam keping. Masukkan brandy yang nanti. Itulah kita punya resipi kari jenahak. Kita keping. Keping dah lah. Dua lah. Ini masam sikit. Kita bagi dia mendidih dulu. Dia mendidih, baru kita masuk ke brandy. Last sekali. Thank you. Last sekali kita masukkan brandy. Setap rasa. Ala kadar lah dalam tani kan. Okey. Tutup. Tambah sikit. Alright, kita tutup. Mana tutup puyuk tu? Ini. Okeylah. Siap kari jenahak. Masak. Menu Allen Spow YouTube channel. Okey, siap lauk malam ni. Ikan goreng, nasi, kari ikan jenahak. Campur-campur. Mantap. Berjaya. Steady. Okey. Selesai makan menu malam ni. Kita makan nasi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Esok agak pada hasil lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ini hari kedua kita memancing di Pulau Talang. Ini berasa bersemangat sikit sebab ini ada peluang mancing. Udang banyak mati lah semalam, tak tahu dah macam mana. Ada beberapa ekor tinggal. Tengoklah rezeki hari ni macam mana. Aduh lah, tak kena buat apa lah. Hari ni kita mancing awal sikit. Malam tu dah lah mancing 2-3 jam. Penat. Tengoklah hasil lagi ni. InsyaAllah harap ada hasil. Okey, apa pasal adik? Jojo strike. Angkat jom. Boleh tahan. Rezeki dia pagi hari. Alhamdulillah. Tapi dia terkekial buka mata. Jolok dengan tangan. Angkat kapu tadi jom. Nak kapu tadi. Dia tu kena tak kapu. Jolok ambil mata tu, jolok ke dalam. Tolak balik ke dalam. Tak boleh nak buat isi perut dia tu. Tengok cari mata dia dulu. Mata kalau tak tarik keluar dulu. Tekuk ke senyap dia tu. Tekuk tepi apa tu? Tepi apa tu? Sat. Allah. Alhamdulillah. Dekat tempat dia tu. Ujung pipi je. Tu lah. Dia turun ambil terus.
Alhamdulillah. Pada mantap. Sekilo je. Sekilo lebih lah. Mata hijau. Ini yang kita cari. Kerapu Pulau Talang. Alhamdulillah. Pada mantap. Sikit. Sikit je lekat je ha. Wah, ujung ni. Ha. Main rezeki kan. Tapi kalau naik elok lah. Tak naik Dia makan ujung bibir. Kalau dia telan lidah tu. tak apa. Tu lah. Gigi dia tajam. Alhamdulillah. Saya pertama. Jom. Mana tu? Ingat. Turun lah. Ni kita nak cari mata hijau bro. Bergari ya. Okay. Thank you. Jom makan. Ya Allah jom. Kan tu? Dia sambut-sambut. Turun ambil tahu tadi. Strike. Agak naik slow. Dia dah naik atas tak apa. Boleh main slow lah. Mana dia? Alhamdulillah. Agak strike. Dia tak sikit ikut. Boleh laut. Dia telan dua mata pula. Sekejap. Tanda. Spot baru pula. Ni mana? Pelayar bawah tu. Lepas tadi. Nah, buat tu kan. Ini kot. Ih. Sebaik tak strike. Waktu dia. Ha? Waktu dia. Tak ada dah. Tak ada jelek ikan kaki makan kaki tak ada dah. Tak ada dah. Nak dapat halus. Baik. Tak ni. Boleh pakai lagi kot. Boleh. Nak lari apa ni? Cari ya. Sekejap. Penuh kali. Boleh lah. Okey. Jojo punya. Mantap. Potong. Alhamdulillah tu. Kesabaran jo. Kesabaran mengetuk. Badan ni. Kena mulut. Satu mata atas. Saiz ni. Saiz ni sekilo ni. Alhamdulillah. Padu-padu mantap. Mata atas dia makan je. Mata atas dia makan. Mata atas. Tu mata bawah jadi ke bawah. Tu ah. Betul satu dekat badan. Ada dia. Ni. Sabar. Kat atas dia ambil. Alhamdulillah. Saiz padu. Thank you. Alhamdulillah.
Ya Allah, rezeki satu kereta. Alah, nyangkut pula benda ni. Sotong kereta. Sotong kereta yang umpan. Alhamdulillah. Sotong kereta. Rezeki boh. Alhamdulillah, padu-padu mantap. Berkat usaha mencari. Alhamdulillah, saya lagi ni. Ya Allah, rezeki. Aduh, mana pula ni. Alhamdulillah ini. Oh, mana ada hasil. Mantap. Oh, thank you. Alhamdulillah. Kita try lagi. Sotong kereta, mantap. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Ini hari last memancing di persekitaran Pulau Talang. Adalah sikit hasil. Okeylah. Yang ni umpan dah habis. Ketuk jig pun tak mau. Ketuk jig daripada tadi tak mau lah. Rezeki lagi. Tak tahulah. Mungkin ni dah lah last video saya, video penutup. Video penutup untuk trip kali ini di Pulau Talang, Lumut Perak. Ada rezeki lagi, saya main sini balik, main mancing kat sini, berehat-berehat kat sini. Okay, masalahnya sekarang ni umpan itu kalau kita beli banyak mati. Beli banyak dah tapi banyak mati. Udahlah, hasil jenak. Kalau kira jual jenak ni banyak jugalah hasil, alhamdulillah lah. Okey lah. Okey, selamat. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih. Lain kali kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Di mana kita tak tahu, mungkin di kawasan Pegalalang ikut, main-main dekat-dekat. Ada masa lagi saya turun. Okey, bye. Salam. Terima kasih kerana menonton.